Saya nak pergi kepada isu Kedai Rakyat Satu Malaysia yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perkhidmatan Pauh, Jelutong, Sungai Petani dan Yang Berhormat Selayang, yang menyentuh mengenai pemilihan Maidin bagi mewujudkan 85 buah krim Kedai Rakyat Satu Malaysia ataupun krim, serta aduan daripada Persatuan Penggabungan Pengusaha Kedai Runcit se-Malaysia yang tidak berpuas hati dengan krim yang mendapat sumber barangan daripada Maidin yang dilihat menjejaskan peruncit-peruncit lain. Untuk makluman, kerajaan sememangnya menggalakkan syarikat peruncitan besar untuk mengeluarkan produk tanpa jenama pada harga yang rendah bagi mengurangkan perbelanjaan isi rumah. Walaupun hanya pihak Maidin saja yang menyahut cabaran ini sebagai salah satu daripada tanggungjawab sosial syarikat terbabit dalam membantu kerajaan untuk menawarkan harga barangan pengguna pada harga rendah. Justru dengan kepakaran serta kemudahan yang ada, pihak Maidin telah dipilih untuk melaksanakan inisiatif terbabit. Kerajaan memperuntukkan 40 juta bagi menampung kos pengubah suaian premis dan bangunan sahaja. Manakala kos operasi, modal pusingan serta lain-lain kos overhead ditanggung sepenuhnya oleh pihak Maidin. Jadi, strategi perkongsian bijak antara kerajaan dan swasta ini telah membantu mempercepatkan pelaksanaan program ini. Kerajaan sebenarnya melaksanakan dua pendekatan di dalam melaksanakan krim, iaitu melalui pembukaan outlet baru di seluruh negara dan menyebar luaskan jenama produk Satu Malaysia dari Kedai Rakyat Malaysia, dari Kedai Rakyat Satu Malaysia. Dan yang kedua, kaedah yang kedua adalah membenarkan kedai-kedai runcit yang sedia ada untuk menjual produk Kedai Rakyat Satu Malaysia. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, sebelum tahun ini kita jangka 25 Kedai Rakyat Satu Malaysia akan dibuka. Dan bagi kedai-kedai runcit biasa yang menjual Kedai Rakyat Satu Malaysia, sehingga ini terdapat 67 kedai runcit telah pun mula menjual produk jenama Satu Malaysia ini. Barangan tersebut dijual di kedai yang terlibat dengan tukar. Begitu juga dengan syarikat di petrol station dengan izin di Caltex di Puchong, kedai Wakaf Mat di Senayang, malah kedai koperasi buku, kedai koperasi buku Universiti Melaya. Ringkas je boleh? Ringkas je sikit. Sikit saya habiskan dulu. Saya habiskan juga. Kerajaan juga mengadakan beberapa perbincangan dengan seluruh persatuan peniaga di negeri termasuk ACCCIM. Hasil makluman balas yang dituju, yang hasil daripada perjumpaan itu, kita juga menggalakkan ACCCIM bersama dengan ahlinya untuk mengeluarkan produk-produk Kedai Rakyat Satu Malaysia. Dan untuk makluman ahli Dewan sekalian, oleh kerana produk ini merupakan produk yang begitu laris ketika ini, Felda Trading juga telah pun mengeluarkan produk tanpa jenama ini dengan nama Co-op Satu Malaysia, produk Co-op Satu Malaysia, yang juga harganya jauh lebih rendah daripada produk yang mempunyai brand seperti yang ada pada hari ini. Dan alasan yang diberikan oleh pihak Persatuan Peniaga yang mengatakan produk Satu Malaysia ataupun krim ini akan membunuh perniagaan mereka adalah tidak benar, kerana mereka juga berpeluang untuk memasarkan produk ataupun menjual produk-produk ini di kedai mereka. Sebenarnya mereka tidak perlu bersaing dengan Kedai Rakyat Satu Malaysia, kerana mereka juga boleh menjual produk Satu Malaysia di kedai mereka. Yang mana bagi jalan Yang Mat? Saya kalau saya benarkan tak sampai habis ni. Boleh tak kita sampai habis dulu? Kalau ada masa saya buka. Ya. Jadi boleh depan belakang pun tak apa kan? Dulu kemudian. Maksud saya dulu kenian pun boleh. Dulu kenian. Pendek Menteri. Dulu kemudian. Macam ni, saya habiskan dulu sampai ke waktu saya habis. Kemudian saya buka open isu kepada soalan. Isu kedai tak boleh? Isu kedai Satu Malaysia. Isu lain? Isu kedai Satu Malaysia. Isu kedai boleh. Saya banyak kenian. Boleh. Ya, teruskan Yang Berhormat. Kalau saya ada masa saya buka. Tak apalah Yang Berhormat, Menteri tak bagi jalan. Kalau tidak tak sempat habis. Ahli Yang Berhormat Ulu Selangor
ada mencadangkan agar kerajaan mengadakan kerjasama dengan NGO seperti FOMCA dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia bagi mewujudkan satu dana khas untuk mendidik rakyat menjadi pengguna yang bertanggungjawab. Untuk makluman ahli Dewan dan juga yang berhormat, dana khas pada NGO kepenggunaan di peringkat kebangsaan dan negeri telah dilaksanakan sejak sekian lama dalam mendidik pengguna. Untuk makluman tuan, pada tahun 2010, FOMCA telah diperuntukkan sebanyak 750,000, manakala pada 2011 sebanyak 500,000, manakala PPIM diperuntukkan sebanyak 25,000 pada 2010 dan 450,000 pada 2011. Beberapa program NGO seperti menerbitkan flyers, brochures dan sebagainya. Begitu juga dengan melatih dan juga mengadakan seminar dan beberapa perkara lain bagi meningkatkan kesedaran pengguna. Menyentuh tentang isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Batang Sadong dan yang berhormat Balik Pulau mengenai kempen kesedaran kepada golongan artis mengenai kemudahan pendaftaran harta intelek di bawah Akta Hak Cipta serta pembasmian catak rompak. Program kesedaran hak cipta telah dijalankan secara berterusan oleh pihak MYPO sama ada melalui ceramah, bengkel, taklimat dan juga forum. Malah pihak MYPO juga telah mengadakan dialog, beberapa siri dialog dengan golongan artis dan karyawan bagi menjelaskan kepada mereka tentang hak mereka dari segi Akta Hak Cipta ini. Dan bagi segi penguatkuasaan membasmi cetak rompak, program gerak gempur cetak rompak telah dimulakan pada tahun 2010 dan akan diteruskan pada tahun hadapan. Kalau dulu Malaysia diletakkan di bawah priority watch list oleh United States Trade Representative, tetapi hari ini hasil daripada penguatkuasaan yang dilakukan secara berterusan, kita sudah pun terkeluar daripada priority watch list, tetapi walaupun masih di bawah watch list. Berbanding dengan tahun 2009, kes yang disiasat di bawah Akta Hak Cipta 1987 adalah sebanyak 679 sahaja, tetapi pada tahun ini, pada tahun lalu, pada tahun 2010, sebanyak 1,728 kes telah disiasat berhubung dengan kesalahan catak rompak, iaitu peningkatan sebanyak 154%. Ahli yang berhormat, Arau, saya habiskan dulu. Ahli yang berhormat Arau ada membangkitkan mengenai berapakah jumlah bilangan CMO yang dibenarkan oleh pihak kementerian dan bagaimana formula yang akan diguna pakai semasa mengira royalty. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga kini cuma terdapat 3 buah CMO yang ditubuhkan di dalam industri muzik untuk kumpulan tersebut, iaitu MACP, Music Authors Copyright Protection, untuk komposer dan penulis, Public Performance Malaysia PPM, iaitu syarikat rakaman, dan Performers and Artist Rights Malaysia PRISM, iaitu untuk performer. Pada masa ini CMO beroperasi secara sendirian dan pihak kerajaan tidak ada kuasa untuk mengawal atau membuat sebarang peraturan kerana tiada peraturan yang ditetapkan di dalam Akta Hak Cipta. Sebab itulah kita meminda Akta Hak Cipta ini bagi membolehkan kerajaan melesenkan CMO ini membuat peraturan dan sebagainya yang lebih jelas bagi kita melindungi kepentingan artis ini. Dalam menentukan royalty ini, untuk menentukan formula royalty, pihak kerajaan telah pun akan menubuhkan satu jawatan kuasa yang akan dianggotai oleh pihak industri, oleh mereka yang berkepentingan, termasuklah pemimpin-pemimpin masyarakat. Ini kita akan tubuhkan tak lama lagi. InsyaAllah, Seri Gading dia selalu menyanyi lagu Piramli, kita boleh masukkan. Isu seterusnya dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Kalabakan dan yang berhormat Rantau Panjang mengenai kawalan ketirisan barang subsidi, terutamanya penyelundupan barang kawalan. Untuk makluman, ahli yang berhormat,
beberapa agensi penguatkuasa ditugaskan untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan serta membenteras penyeludupan secara bersepadu, iaitu pihak polis, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, unit pencegahan penyeludupan, pasukan gerak am dan juga KPDN-KK sendiri. Untuk makluman Yang Berhormat Kalabakan yang menyebut tentang tawau, saya maklumkan bahawa bagi negeri Sabah untuk tahun 2011 sebanyak 38 kes tangkapan telah dilakukan, dan di antara 38 kes itu 36 kes adalah di Tawau, 1 kes di Sandakan dan 1 kes di Labuan, yang jumlah tangkapannya berjumlah 271,800. Pak Menteri, sambung besok ke ataupun malam ni juga habis? Sebab ada 4 minit lagi ni, soalan belum tanya. Habis ya? Saya kalau malam kita tanya soalan, nak tanya soalan? Selanjutnya nak tanya soalan. Saya boleh. Saya habis dah, nak habis dah ni. Jawapan tulis dan boleh bagi. Saya bagi. Tak, yang tulis boleh bagi. Tak, saya sebelum yang Muhammad, yang betul. Sebelum saya kata sekianlah ucapan saya beri peluang dulu lagi. 4 minit, 3 minit. Saya habiskan. 3 minit. Muhammad Menteri, habiskan ni. Apa yang nak berbangkit dalam jawatankuasa nanti boleh. Jawatankuasa boleh. Ataupun tulis. Banyak lagi. Esok masih ada. Saya ingin memberi maklum balas apa yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Sebuti berhubung menu rakyat satu Malaysia, serta mengenai rungutan mengenai ayam yang diletakkan atau persaingan ni bersama di dalam bekas yang mengandungi daging tidak halal. Suka saya maklumkan kepada kerajaan, bahawa kerajaan sedang melaksanakan program menu rakyat satu Malaysia bagi membantu rakyat mendapatkan sarapan pagi dan makan tengah hari pada harga RM2 dan RM4 di Semenanjung, RM2.50 dan RM5 di Sabah. Untuk makluman tuan-tuan, untuk makluman ahli dewan sekalian, program ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada rakyat, dan sehingga ini sebanyak 1,050 restoran terlibat di dalam program menu rakyat satu Malaysia ini. Yang Ketua, belum itu. Ada beberapa lagi yang saya soalan akhir. Satu. Ada beberapa lagi yang saya boleh jawab, tetapi kalau izinkan saya baca, kalau tidak saya akan jawab secara bertulis. Untuk saya, oleh kerana saya telah janji, saya beri peluang kepada Balik Pulau, termasuk juga Indra Mahkota dah tak ada. Balik Pulau boleh jawab, boleh tanya, saya jawab secara bertulis. Saya beri peluang. Saya tanya. Okey. Menteri, ya pendek, janji. Piramli janji. Menteri, kebetulan di bawah inisiatif Menteri Kedai Satu Malaysia, macam-macam Satu Malaysia, saya nak Menteri jelaskan, sebab banyak sangat kebetulan saya tengok. Kebetulan saya cakap, di bawah dana One Israel Fund, saya cakap secara khusus, betulkan anda ini. Di situ pun ada buat kedai Satu Israel, di situ juga ada buat medical Satu Israel. Tak? Okeylah. Tak, kebetulan gini. Tak, saya tanya kebetulan gini. Okey. Habis. Tapi idea berat tak? Okey, you duduk kat sana. Yang penting rakyat dapat. Atau kebetulan yang kedai Satu Israel, medical Satu Israel, kebetulan ataupun idea berat? Saya mohon penjelasan. Tak apa, saya jawab secara bertulis lah. Saya jawab secara bertulis. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan ahli yang berhormat yang telah membangkitkan beberapa isu. Saya memohon maaf kepada ahli yang berhormat yang tidak sempat saya jawab pada malam ini. InsyaAllah saya akan beri jawapan secara bertulis. Terima kasih. Assalamualaikum.